So sekarang apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru ya? nampak macam pengusiran setinggan. Tapi bukan, mereka adalah pemilik yang sah ya, yang menjadi mangsa di bawah this Land Acquisition Act ya. Sekarang saya nak tanyalah dengan kita punya kononnya leaders Saifuddin, Zahid dengan Anwar. Bagaimana dengan rakyat? Okey, adakah tindakan kerajaan itu sama? Adakah masih tiada tindakan mahkamah lagi dan rayuan yang tertangguh dalam isu ini? Jika ada, tidak salahkah cuba menghalau rakyat dari rumah mereka? Okey, bukankah ia satu penghinaan mahkamah? Okey, tidakkah status quo harus dikekalkan ya sehingga semua kes akhirnya diselesaikan? Bagaimana jika orang yang terjejas akhirnya menang di mahkamah? Adakah itu tidak menjadikan usaha mereka melalui mahkamah tidak berguna? Okey, rumah mereka akan hilang. Rayuan mereka akan menjadi tidak sah jika tidak ada perintah penangguhan. Ada satu lagi saman sivil ya, yang belum selesai, yang mencabar hak keempunyaan tanah pemohon, developer lah. Selanjutnya dipastikan bahawa pemohon telah membina dan menghalang dia orang dah buat satu zinc di tanah pemohon yang menghalang responden, iaitu orang-orang Kampung Baru yang masih tidak setuju tersebut daripada mengakses rumah mereka. Okey, responden responden ni maksudnya orang-orang Kampung Baru lah, telah memohon penangguhan perintah pengusiran. Ini dalam saman nombor 709 ya, dan rayuan mereka belum lagi selesai sebagai keadaan khas ya. Dan mengemukakan bahawa rayuan mereka akan menjadi batal sekiranya tiada penangguhan diarahkan. Adakah rakyat akan kembali diketepikan oleh kerajaan ya dan memihak kepada pembangunan semula? Maksudnya memihak kepada developer lah kan. Sekiranya akta perolehan, the Acquisition Act ya, digunakan untuk pelan pembangunan semula, saya percaya ia harus digunakan hanya untuk kes luar biasa, seperti pelebaran jalan, membina laluan pengangkutan dan lain-lain yang benar-benar diperlukan, bukan untuk mana-mana projek pembangunan lain. Undang-undang dan mahkamah tidak boleh dijadikan sebagai alat negara untuk menindas atau menimbulkan ketidakadilan kepada rakyat, khususnya orang-orang yang kecil seperti kita. So sekarang apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru ya? nampak macam pengusiran setinggan, tapi bukan, mereka adalah pemilik yang sah ya, yang menjadi mangsa di bawah this Land Acquisition Act ya, untuk memberi jalan kepada KL City Gateway Sendirian Berhad. Who owns this KL City Gateway Sendirian Berhad? Okey, yang kononnya untuk membangunkan kawasan tersebut. Ia mengingatkan kita ya kepada RUU Pembaharuan Bandar ataupun URA yang sekarang ada di Parlimen ya. Mereka telah delay because ada banyak yang tak setuju kan. You bayangkan kalau benda ni lepas, URA ni lepas, aku tak tahulah apa akan jadi. Adakah kita tidak lama lagi akan melihat pengusiran yang serupa terhadap pemilik sah penyewa rumah pangsa, apartmen, kondominium, perumahan, taman dan sebagainya? Kini kita tengok memandangkan PM Anwar Ibrahim cuba mengubah undang-undang yang memerlukan hanya 80% hingga 100%. Okey. Jadi bagaimana yang 20% yang tidak setuju atau lebih yang tidak mahu berpindah dan tertakluk kepada
eviction yang serupa, pengusiran yang serupa? Adakah mereka juga akan dilayan sebagai penduduk haram? Oh my God. What happened in Kampung Sungai Baru is something that we have to wake up, yeah? Wake up! Why is this government doing all they can in the name of so-called development? So dalam kes Kampung Sungai Baru ni, nampaknya memang majoriti penduduk telah berpindah, ya, selepas menerima perjanjian pembelian daripada syarikat tersebutlah. Jadi orang yang menentang pengusiran ini adalah minoriti. Sama dengan URA yang mana hanya kalau 20% tak setuju, mereka akan buat macam inilah juga agaknya, kan? Tetapi mereka ni, Kampung Sungai Baru punya orang ni bukan penduduk setinggan, ya. Mereka bukan penduduk haram di tanah orang lain. Mereka adalah pemilik sah, ya. Mereka ini adalah mangsa di bawah Akta Pengambilan Tanah, the Land Acquisition Act. Proses pengambilan tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 melibatkan 10 unit, ya, termasuk 37 lot rumah teres, 72 unit flat dan 1 lot pencawang elektrik TNB yang telah siap pada Ogos 2023. Apa yang pihak berkuasa telah buat atau lakukan adalah amat mengejutkan, ya, dan memang tidak adil pada pandangan kami dan beberapa orang ramai yang tak setuju, ya. Mereka masih tinggal di rumah mereka. Tiba-tiba mendapati bekalan elektrik diputuskan dan kemudian pihak polis, pihak berkuasa menghalang mereka untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Mungkin mereka ada anak-anak dan harta benda, mereka ada haiwan peliharaan dan lain-lain di rumah. Bolehkah kita benar-benar menyalahkan rakyat atas tindakan mereka? Okey? Atau patutkah kesalahan terletak kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaannya dengan mengambil perhatian bahawa ini berlaku di wilayah persekutuan yang berada di bawah kawalan kerajaan persekutuan, ya? Adakah semua kes dan rayuan yang berkaitan dengan isu ini telah selesai? Saya percaya masih terdapat kes yang belum selesai. Jadi kenapa mahkamah memberi perintah pengusiran dalam keadaan ini? Sepatutnya tiada pengusiran dan pembangunan atau pembangunan semula seharusnya bermula dan diteruskan, terutamanya di kawasan di mana rumah orang-orang ini sedang menentang pembangunan semula. Okey, sepatutnya tidak ada apa-apa tindakan sehingga ada persetujuan di antara dua pihak. Tetapi tidak. Ini menggunakan kuasa sebagai macam tyrant lah. Tyrant, you know, this is tyranny. Kita tengok Anwar begitu mengambil berat, ya, tentang anggota polis yang cedera. Ya, kita pun tidak suka melihat sesiapa pun cedera. Tetapi pada masa yang sama, Anwar tidak prihatin, ya, dengan banduan reman, ya, yang telah yang tidak dibicarakan tetapi duduk di dalam penjara, yang telah diserang, diseksa, dicederakan dan dibunuh. Ini kamu kena check tentang the inquiries made by Suhakam, ya. Kamu ingat lelaki belon tersebut, ya. Anwar sepatutnya ambil peduli tentang rakyat. Juga bukan sahaja pegawai awam, polis dan dia punya kawan-kawan bisnes yang besar-besar. Okey. Dalam kes pembangunan semula seperti Kampung Baru ini, sepatutnya lah bakal pemaju mesti mengambil kira kepentingan masa kini dan masa depan tanah asal dan pemilik rumah dengan memberi mereka bukan sahaja pampasan semasa yang mencukupi, tetapi juga saham dalam pembangunan semula sebagai pampasan untuk masa depan juga. Sebab mereka duduk di atas tanah yang valuable, ya. Mereka kalau mereka buat sendiri, bayangkan apa yang mereka boleh dapat, ya. Ini boleh dicapai, ya, kalau mereka kerajaan plan satu penubuhan Perbadanan Kemajuan Amanah Kampung Baru atau mana-mana tempat yang mereka hendak ambil lah.
yang akan memegang kepentingan yang telah ditetapkan dalam semua projek pembangunan semula semasa hadapan bagi pihak setiap tanah dan pemilik rumah. Okey, so bukan sahaja pampasan sewaktu ini, sepatutnya pemilik tanah yang duduk di atas tanah yang berharga, terutama di Kuala Lumpur ini, mereka sepatutnya mendapat kepentingan juga atau keuntungan di masa hadapan. Kenapa ini tidak boleh dipikirkan oleh pihak-pihak yang berkuasa, ya? Tidak, mereka hanya fikir, oh okay, this is our right, we can do this under this act. No, bila kita menjalankan tugas sebagai kerajaan yang menjaga kerahmatan rakyat, kita bukan sahaja mengikut undang-undang, kita mesti ada sikap empati, ya. This is what we call emotional intelligence. This is not just about buta-buta follow the law, or I have the law in my hands, I can do it. No, you must consider everything so that no one will be upset, left behind, or lost in any action taken by the government, especially our government. So, this is seriously wrong. To be honest, if they have done it properly, perhaps the orang Kampung Baru ni akan bersetuju, because mereka melihat bahawa mereka mungkin akan mendapat keuntungan juga. Bukan sahaja mereka dapat keuntungan untuk pampasan tanah mereka, tetapi juga keuntungan di masa hadapan. So that is my rant today. Okay, so thank you very much, and just beware of this URA. Thank you.